Disebabkan hari ni Headmaster tu go besar, head chef kita pergi hospital melawat dia punya cucu baru dia hari ni. Jadinya sous chef terpaksa naik pangkat lah, menguasai dapur hari ni. Jadinya saya buat laundry hari ni. Dia punya bahan perapan tu menggunakan resepi adik saya. Dan untuk melembutkan daging kambing ni, saya rendam dengan jus nanas selama 20 minit. Hasilnya daging kambing tu sangatlah lembut sampai relai. Kemudian saya bakar ayam guna air fryer. Sementara ayam dibakar, saya rendam chia seed dulu dan saya potong timun sebagai ulaman hari ini. Ayam manu ni resepi ChatGPT je, apa boleh prompt. Awak seorang pakar berair, apakah resepi air sirap manu yang terbaik untuk ratio 2 liter cap? Nanti dia keluarlah resepi tu, apa ikut je. Ni saya cook nasi yang telah dikukus. Nasi kalau dikukus dia akan tahan lebih lama. Saya tuang air bandung tadi tu sebab ais tak cukup, saya sejukkan dulu. Selamat berbuka puasa.